salah satu cara untuk kita berjaya dalam simpanan, mula ada simpanan, kita kena tukar mindset kita pertama sekali. Kalau aku nak simpan duit, kalau aku nak buat tabungan, kalau aku nak buat saving, mestilah simpan emas. Mesti simpan emas. Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan tak simpan emas, tuan-puan, kalau tuan-puan masih simpan duit tuan-puan yang ada kat tuan-puan sekarang ni, dia akan sentiasa susut nilai. Sentiasa, faham tak? Faham tak tuan-puan? Sentiasa. Duit ni every month, every second, duit kita akan susut nilai. Bukan susut nilai je tuan-puan. Bukan susut nilai je. Duit kita ni juga akan sentiasa dihenyak oleh inflasi. So inflasi itu apa? Kenaikan harga barang tuan-puan. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan compare 10 tahun lepas, tuan-puan pergi supermarket, tuan-puan bawa RM100, tuan-puan boleh beli barang hampir penuh troli. Ini realiti. Tuan-puan tanya diri tuan-puan sendiri. Tapi hari ini tuan-puan, kalau tuan-puan bawa RM100 pergi pasar, pergi supermarket, dapat 2-3 barang je. Ni realiti tuan-puan.